Apakah Sabah akhirnya sedang menuju ke arah mendapatkan semula hak-haknya yang telah lama diperjuangkan? Dan apakah kerjasama politik antara GRS dan Pakatan Harapan boleh menjadi kunci kepada penyelesaian isu yang telah lama berlarutan sejak lebih setengah abad ini? Dalam video kali ini, kami akan mengupas satu perkembangan politik yang bukan sahaja penting kepada rakyat Sabah, tetapi juga kepada seluruh rakyat Malaysia yang prihatin terhadap keadilan pembahagian hasil negara serta semangat sebenar Perjanjian Malaysia 1963 atau MA 63. Jangan ke mana-mana kerana pendedahan ini mungkin mengubah cara anda melihat hubungan antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Salam sejahtera kepada para sahabat penonton semua. Bertemu kita sekali lagi dalam channel The Screen Media. Kali ini kami bawakan satu berita yang dipetik daripada Malaysia Kini bertajuk PRN Kerjasama GRS-PH Penting Perkukuh Muafakat Negeri Persekutuan. Kerjasama antara Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Pakatan Harapan PH pada Pilihan Raya Negeri PRN Sabah ke-17 penting bagi mengukuhkan muafakat kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan khususnya dalam menangani isu melibatkan kedua-dua pihak. Timbalan Setiausaha Agung GRS, Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, permuafakatan itu memberi ruang lebih kukuh untuk Sabah memperjuangkan hak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 termasuk tuntutan 40% hasil negeri serta kadar pemberian khas kepada Sabah. Kita ambil pendekatan bekerjasama kerana sebahagian besar tuntutan ini berada di bawah bidang kuasa persekutuan dan memerlukan kesepakatan antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan. Kita mempunyai wakil dalam kerajaan persekutuan, jadi saya optimis dengan kepimpinan kerajaan ketika ini, katanya pada sidang akhbar selepas Majlis Pelancaran Jentera Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat bagi Dewan Undangan Negeri DUN Lim Bahau di Dewan Hulu Sapat dipapar hari ini. Armizan yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup berkata beliau melihat komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menunaikan tuntutan di bawah MA 63 termasuk kenaikan kadar pemberian khas Sabah yang ditingkatkan kepada RM600 juta. Beliau berkata ketika pentadbiran warisan, kadar itu hanya meningkat daripada RM26.7 juta kepada RM53.4 juta, satu angka yang masih jauh daripada tuntutan 40% hasil negeri. Jumlah ini amat kecil jika dibandingkan dengan tempoh 45 tahun tanpa semakan, apatah lagi amat jauh daripada kadar 40%, katanya. Armizan turut memesahkan bahawa isu MA 63 akan menjadi antara teras manifesto GRS pada PRN Sabah nanti. Sehubungan itu, ahli Parlimen Papar itu mengingatkan jentera parti supaya memberikan penerangan tepat kepada rakyat agar pembangkang khususnya Parti Warisan tidak memanipulasi isu 40% hasil dan MA 63, sedangkan ketika berkuasa mereka tidak menunjukkan ketegasan dalam memperjuangkan perkara berkenaan. Pada pembentangan belanjawan 2026, Perdana Menteri mengumumkan kadar pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak dinaikkan kepada RM600 juta berbanding RM300 juta pada 2023 sebagai komitmen kerajaan Madani untuk mempercepat pembangunan dua wilayah itu selaras semangat MA 63. Para sahabat penonton yang dikasihi sekalian, untuk memahami lebih mendalam isu ini, kita perlu melihat kepada perkembangan terdahulu mengenai MA 63. Menurut Astro Awane dan bernama
Pada tahun 2019, Kerajaan Persekutuan ketika itu telah menubuhkan jawatan kuasa khas Kabinet mengenai pelaksanaan MA63. Namun, meskipun beberapa mesyuarat telah berlangsung, pelaksanaan sebenar masih menjadi persoalan. Pada tahun 2021, kerajaan mengumumkan bahawa sebanyak 17 daripada 21 perkara dalam MA63 telah mencapai persetujuan bersama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan-Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak. Tetapi, pengkritik menyifatkan bahawa persetujuan itu masih belum diterjemahkan kepada perubahan dasar atau perundangan yang nyata. Tambahan pula, isu 40% hasil negeri Sabah merupakan antara topik hangat yang berlarutan selama bertahun-tahun. Tuntutan ini berasal dari peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan sendiri, khususnya di bawah artikel 112C dan 112D yang menyatakan bahawa Sabah berhak mendapat 40% hasil bersih yang dikutip oleh Kerajaan Persekutuan dari negeri itu. Namun begitu, semakan terhadap angka itu telah terhenti sejak tahun 1974, menjadikan Sabah menerima kadar yang tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi atau sumbangan sebenar negeri itu terhadap negara. Isu ini mengangkat satu persoalan besar dalam hubungan persekutuan negeri, bukan hanya di Sabah tetapi seluruh Malaysia, iaitu keadaan fiskal dan autonomi negeri. Dalam konteks sistem persekutuan seperti yang diamalkan di Malaysia, wujud perbezaan antara kuasa pusat dan kuasa negeri. Namun, jika negeri tidak diberi hak hasil atau sumber secukupnya untuk membangunkan wilayah mereka sendiri, maka semangat persekutuan itu sendiri menjadi rapuh. Perbandingan boleh dibuat dengan negara-negara seperti Jerman atau Australia, di mana negeri-negeri atau states mempunyai autonomi kewangan yang lebih kukuh dan formula pembahagian hasil yang lebih telus serta dikaji semula secara berkala. Maka timbul persoalan, adakah Malaysia bersedia untuk mengadaptasi model-model yang lebih adil kepada negeri-negeri pemeluar hasil seperti Sabah dan Sarawak? Bagi rakyat biasa, isu ini mungkin kedengaran jauh dari kehidupan harian mereka, tetapi ia sangat berkait rapat. Lebih banyak hasil yang dikembalikan kepada negeri bermakna lebih banyak peluang pembangunan, pendidikan, infrastruktur dan pekerjaan. Maka tidak keterlaluan jika dikatakan bahawa isu MA63 dan pembahagian hasil ini adalah isu roti dan mentega, bukan hanya isu politik. Jadi, adakah kerjasama GRS dan PH ini satu laluan baru untuk merealisasikan impian lama rakyat Sabah? Atau mungkinkah ia hanya satu lagi episod dalam sejarah panjang janji-janji politik yang belum kesampaian? Apapun pandangan anda, kami percaya rakyat Malaysia hari ini semakin celik dan matang untuk menilai bukan sekadar kata-kata tetapi tindakan dan hasilnya. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Patutkah 40% hasil negeri dikembalikan kepada Sabah seperti yang dijanjikan dalam perlembagaan? Atau adakah perlu satu formula baharu yang lebih praktikal dan lestari untuk semua negeri di Malaysia? Kami ingin mendengar pendapat anda. Sabah permai bumi bertuah, laut membiru gunung mendaki. Jika janji bukan semata sejarah, biar berpadu kita berkongsi rezeki. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe dan aktifkan loceng notifikasi untuk konten analisis seperti ini. Sekian, kita jumpa lagi.